Baru asyik mimpi lori je. Buka mata, nampak lori. Pejam mata, nampak lori. Hari ni PTM nak ajar macam mana nak beli lori menggunakan loan. Layan video ni. Langkah pertama untuk dapatkan loan adalah korang memerlukan SSM sekurang-kurangnya setahun 6 bulan. Itu adalah minimum requirement untuk buat loan dengan bank. Tapi penyata kena cantik. Dan siapa yang 2 tahunan ke atas, penyata bank cantik, korang ada high chance untuk beli lori. So, next, syarat yang kedua adalah korang punya penyata bank kena cantik. Tak bolehlah tinggal RM20 je dalam akaun. So dalam akaun bank tu perlu sekurang-kurangnya 6 bulan cantik. Ada dalam RM20,000, RM30,000. Bank tengok selesa lah sikit. Kalau tengok balance RM20, macam mana dia nak kasih? Dia tak percaya sama kamu. Macam tu. Ingat, penyata bank kena cantik sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Yang ketiga, korang perlukan IC dan juga lesen. Macam mana kalau bank tengok korang tak ada IC, tak ada lesen, dokumen tak lengkap. Dan yang paling penting sekali adalah tempat korang buat bisnes, di mana bank nak memastikan adakah anda ni scammer ataupun tidak. So banyak kes scammer ni, diorang nak buat loan lepas tu hilang, nak buat loan lepas tu hilang. So diorang perlukan tempat korang buat bisnes tu untuk reference diorang, untuk mereka lebih percaya korang. So untuk konten yang seterusnya, jangan lupa share, like and subscribe. Bye bye.